Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita akan buat perlis matematik 2024. Perlis 24. So, tengok soalan yang pertama. Raja 1 menunjukkan satu jujukan nombor. So, hitung nilai X dan nilai Y. Okey, soalan jujukan nombor ni, dia ada pattern dan cara terjawab dia. So, kalau pernah kat sini, 1 nak jadi 5 macam mana dia kena tambah 4. And then, 5 nak apa? Nak ke 1 dia akan tambah 1. So, kalau pernah kat sini, 5 tambah 1 dapat 6 kan? Lepas tu 5 tambah 6 akan dapat 5 tambah 6 akan dapat 11. So ini pattern dia. Kenapa buat pattern yang atas ni? Kita ada dua cara tau. Yang pertama kita tengok dulu. Yang pertama tengok dulu sama ada dia tambah atau tolak atau darab atau bahagi. Yang kedua adalah hampa tengok dua sisi nombor. Kadang-kadang dia buat 3 sisi nombor. Ataupun boleh mungkin jadi 4 sisi nombor. So, apa yang dimasukkan dengan pattern kedua ni? Kalau tengok pattern pertama ni tak jadi, like tiba-tiba 4 and then 1, so maksudnya pattern pertama tak boleh guna. So, kita tengok pattern yang kedua yang kami kata tadi tu sama ada 2 sisi nombor, 2 sisi nombor, ataupun 3 sisi nombor, ataupun 4 sisi nombor. So, kalau kat sini, 1 tambah 5 dapat 6. So, 5 tambah 6 akan dapat 11. 11 tambah 17 akan dapat 28. So, 17 tambah 28 kita akan dapat 7, 14, 15, 2 tu 3, 3, 4 tu dapat 45. So, cari X sama dengan 11. Y sama dengan 45. X sama dengan 11, Y sama dengan 45, which is jawapan dia A. Ingat kalau soalan jujukan, kita kena tengok kepada dua pattern ni je. Yang pertama, whether dia tambah, tolak, darab, negatif, semua tu kan just tengok pada pola dari sini ke sini, sini ke sini. Kalau pola dia tak sama, so kita kena ambil dua jujukan nombor. And macam mana kita nak tahu whether dia menggunakan dua siri nombor, ataupun 3 siri nombor, ataupun 4 siri nombor yang macam ni. Kalau apa tengok kat sini, sekarang ni dia bagi 1, 2, 3, 4. Tengok sampai nombor yang kita nak. So, last kali adalah nombor ini. Kalau kita ambil 3 nombor serentak, belakang ni, dia masih bagi 3 nombor sekali. Maksudnya, Y tak wujud. Maksud dia akan 17, 28, 45. So, dia cari X ni. So, itu baru kita boleh guna 3 sisi nombor. Kalau macam ni, sini dia nak cari, sini dia nak cari. So, maksud dia, ini satu kumpulan, ini satu kumpulan, ini satu kumpulan, kita akan dapat yang ni. Macam tu. So, dia mesti kena try and error lah. Tapi ingat tau, kalau soalan jujukan, pattern pertama dan pattern kedua kena dikenal pasti dulu. So, kita sambung soalan yang kedua. Jadual 1 menunjukkan rekod jualan makanan di sebuah kedai pada suatu hari tertentu. So, makanan sejuk buku, nugget, bilangan pack dia 150, and then jadi pizza 120. Cari nisbah bilangan pack nugget kepada pack pizza. So, nugget kepada pizza. So, nugget berapa tadi? 150. Pizza ada 120. So, potong kosong. 15 dan 12 kita boleh guna sifir 3. So, 15 sama dengan 5. 12 sama dengan 4. So, 5 nisbah 4 ada jawapan dia adalah D. Soalan yang ketiga adalah raja 2 A, B, C, D ialah sebuah segi 4 tepat. Dan RSTU ialah sebuah segi 4 sama. So, ini RSTU and then ni A, B, C, D lah. So, dia kata diberi BX sama dengan 5 cm. So, mana BX? B ke X. So, ini adalah 15 cm. So, semua yang cm, okay. Cari perimeter kawasan berlorot dalam cm. Alright. So, macam mana kita nak cari nilai ini? Mudah je, kita kena buat teorem Pythagoras. So, teorem Pythagoras formula adalah A kuasa 2 tambah B kuasa 2 sama dengan C kuasa 2. So, C sama dengan punca kuasa lah. So, kita punya C ni adalah hypotenuse. Wajib hypotenuse. Dan A dan B ni boleh jadi sama ada kita punya opposite ataupun adjacent dan opposite. Das mana-mana pun tak pernah letak depan, letak belakang, ikut suka hati, asalkan belakang sekali C kita tu mesti hypotenuse. So, nak cari C, kita buatlah 12 kuasa 2 tambah dengan nak cari nilai kat sini, nilai sini, kita kena buat 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2. So, 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2, kita akan dapat berapa? Kita buat punca kuasa. So, ambil kalkulator. 15 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 dapat 81. So, punca kuasa akan dapat 9. So, ini adalah 9. Ini pun 9 sebab dia kata sama kan. So, total panjang kat sini adalah 18 lah. 9 tambah 9, 18. Alright. So, now kita nak cari pula nilai dekat 1, 2, 3 ni. So, kau tengok total kat sini adalah 12. So, 12 kena bahagi 3, kita akan dapat berapa? Kita akan dapat 4. So, maksud dia satu bahagiannya ada 4. Alright, so now kita dah boleh kira perimeter untuk kawasan berlorot. So, yang pertama, apa yang kita boleh buat? Kita boleh kira dulu perimeter keseluruhan A sampai sini kan, ABC, ABCD ni. Kita kira keseluruhan, kemudian kita tolak perimeter untuk segitiga dan kita tolak perimeter untuk segi 4 sama. Tak mau buat macam tu pun tak apa. Nak buat cara ambil tambah semua ni pun boleh.
15 tambah dengan 18 tambah 4 tambah 4 sini, 4 sini, 4 sini, 9 sini pun boleh. So mana-mana cara pun tak apa. So kita buatlah cara kedua. So 9 tambah 4 tambah 4 tambah, ni kena ambil sekali tau. Ni pun kena ambil, ni 4, ni 4, ni tak payah ambil. So 9 tambah 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5, 4. So 4 kali 5, 20 kan. And then tambah dengan 18 tambah dengan 15. So kita akan dapat 62. So jawapan kita adalah B. Tengok soalan yang ke-4. Suhaimi membuat pinjaman kenderaan sebanyak 90,000 daripada sebuah bank dengan kadar faedah sebanyak 2.7 setahun. So 2.7 tahun, hitung jumlah bayaran balik pinjaman jika tempoh pinjaman ialah 9 tahun. So keyword kita jenak 9 tahun punya, jenak jumlah bayaran balik. So bila jumlah bayaran balik, maksudnya kita kena tambah dengan kita punya nilai P kita lah. P tambah dengan interest. So kita kira dulu interest, sebabnya dia kata kaedah faedah, dia tak bagi tahu kata compound. So bila soalan tak cakap pasal kaedah, dia kata dia tak cakap pasal faedah compound, automatik kita tahu ini adalah faedah mudah. So faedah mudah, formula dia adalah PRT. Apa ingat macam lah, interest, ingat perut. Interest perut. Macam tu. So interest dia sama dengan, ataupun dia punya faedah dia adalah 90,000, 90 darab dengan berapa persen? 2.7. So 2.7 bagi 100 lah. And then darab dengan berapa tahun? 9 tahun. So kita kira guna kalkulator. 90, 123 darab 2.7 bagi 100 darab 9 tahun. So kita akan dapat 21870. So ini bukan yang kita cakap pasal jumlah bayaran balik tau. So jangan jawab jawapan dia C. Jangan lah. No. Kita kena lebih daripada 21870. Faham? Sebabnya ini baru interest, ini baru faedah yang kita kena bayar. Sekarang ni jenak sekali campur dengan jumlah bayaran balik, maksudnya kita kena tambah dengan P kita yang asal. So tambahlah dengan 90,000. So tambah 90, 123. So kita akan dapat 111,870, which is jawapan kita D. Okay, kita sambung soalan yang ke-5. Tukarkan 3421 base 7 dalam asas 5. So daripada sesuatu base nak ke sesuatu base yang lain, bukan base 10, kita kena tukar kepada base 10 dahulu. Maksudnya dia ada jambatan dia. So base yang 10 ni kita panggil sebagai base raja lah. Base 10 raja. Saya nak lukis marker tu tapi tak jadi. 1, 2, 3. Macam tu lebih kurang. Okay. So base lain, maksudnya base 2 dan seangkatan dengannya tu, dia bukan base raja. Dia punya base orang biasa ataupun rakyat lah. So rakyat nak bertemu dengan rakyat, dia pun kena melalui raja. So ni base 7 nak ke base 5. So rakyat ni nak ke rakyat ni, dia kena melalui raja dulu baru boleh ke rakyat yang lain. So kiranya macam raja nak pemerintahan dia tu terjamin lah, macam tu lah. So apa yang kita kena buat adalah kita kena tukar kepada base 10 dulu. So yang tadi kami lari sikit, so penat. So kita buat 3, 4, 2, 1 base 7 tukar kepada base 10. So macam ni kita nak tukar kepada base 10. Ini adalah cara kami yang diajar oleh cikgu kami lah. So kita kena buat macam ni, 4 kotak. Sebabnya dia ada 4 nombor kan. So kita bermula dengan 700. Macam ni, kenapa kita bermula dengan 700? Yang pertama sebabnya pengawalan kita memang bermula dengan kosong. Yang kedua adalah disebabkan dia base 7. And then 7 kuasa 1, 7 kuasa 2, 7 kuasa 3. So apa yang kita perlu buat adalah kita darab masuk untuk semua benda ni dan kita kira. So boleh kalkulator lah adik-adik. 7 kuasa 3 darab dengan 3 tambah dengan 7 kuasa 4, 9 darab dengan 4 tambah dengan 14 tambah dengan 1. So kita akan dapat 1240. 1240 base 7 bukan base 5. So base 5 ni salah tau. So salah lah. So lepas kita dah buat base 7 dah base 10. Base 10. So sekarang ni kita dah melalui raja. So
daripada raja nak ke dia punya rakyat balik. So macam mana daripada raja nak ke rakyat? Kita ingat macam ni, raja kan base 10, jadi kaya tau raja ni. So bila raja ni kaya, dia perlu menghabiskan duit dia. So 1240 ni mewakili duit raja. So raja perlu menghabiskan RM1,240 yang dia ada. So dia nak membeli barang yang ada asas 5. So dia nak kena beli barang yang ada asas 5. So macam mana dia nak buat adalah kita tengok berapa barang yang paling apakah 5 kuasa berapa yang paling mahal yang boleh raja beli. So kita try and error lah. Kita ambil nombor besar. Contoh 5 kuasa 5. So 5 kuasa 5 sama dengan 3125. 3125 ni macam melebihi duit raja. Duit raja hanya 1240. So tak boleh. So kita kena buat 5 kuasa 4. Kita try and error je tau. Ada cara lain. Tapi kalau hampa nak guna cara ni pun boleh. Ikut suka hati hampa lah. Yang penting hampa faham. So 5 kuasa 4 kita dapat 625. So ini adalah maksimum yang raja boleh spend. So tapi berapa banyak yang raja 25 yang dia boleh gunakan? Yang pertama kita buat dulu. Kita dah tahu dah 5 kuasa 4 ni adalah yang paling highest raja boleh simpan. Raja boleh guna ataupun beli. So kita pun list lah sampai 5 kuasa 0. 5 kuasa 2, 5 kuasa 1, 5 kuasa 0. So kita list semakin menurun. So now RM625. Berapa barang yang harga RM625 yang raja boleh beli? So kalau kita darab 2, so kita boleh beli sebanyak 2 barang. Sebabnya kalau RM625 darab 2, kita dapat 1250. So raja boleh beli 2 barang yang berharga 1250. So kurang lah daripada kurang apa lebih? Kami penat sikit. Dia hanya boleh beli satu je lah. Sebab 1250 ni melebihi 1240. So hanya boleh beli satu je. So beli satu. So tu yang 5 kuasa 4 hanya boleh beli satu. So 1240 tolak dengan 625. Sebab hanya beli satu je. So 1240 tolak 625. So kita akan dapat RM615. So ini baki kita. So yang kedua adalah kita tengok 5 kuasa 3 ni berapa yang boleh raja beli. So 5 kuasa 3 sama dengan berapa? Sama dengan 125. So kalau 125 darab dengan 2, kita akan dapat 250. Kalau 125 darab dengan 4, kau tengok kat sini lah. Pilihan jawapan kita ada paling highest 4 kan. So kita tak darab dengan 4. So kita akan dapat 500, which is kurang daripada 615. So bolehlah raja beli 4. So maksud dia C salah lah. Sebabnya kita boleh try and error kat sini kan. So kita dapat berapa? 551151. So dapat 118. So 115. So sekarang kita tengok 5 kuasa 2 pula. Kalau tengok kat sini ada 4, ada 4. So kita taklah 5 kuasa 2 ni raja boleh beli sebanyak 4 barang. So 5 kuasa 2 25 kan. Darab dengan 4 kita akan dapat 100. So 115 tolak 4 sama dengan RM15. So 5 kuasa 1 pula. Kita tengok kat sini ada 3, ada 3. Which is betul lah. Kalau beli 3 barang, 5 kuasa 1, 5 kuasa 1 kan 5. So 5 kali 3 dapat 15. So dapat kosong. Maksud dia barang yang ini kena beli tak? Yang kosong ni. Kosong lah tak payah beli. So disebabkan tak payah beli, maka jawapan kita adalah 14430. Soalan yang ke-6. Jadual 2 menunjukkan bilangan guli dalam 3 bekas. So bilangan guli dalam bekas T tidak tunjukkan. Mana bekas T? Okey, yang ni. Bilangan guli dalam bekas T adalah yang paling banyak. Berapakah bilangan guli yang mungkin dalam bekas T? So cara kita nak buat, kita kena tukar semua ni kepada base 10 dululah. So 32 kepada base 10 akan dapat 23. Ini apa guna yang tak adil kan? Sekejap kita buat balik. Sebab kami dah buat dah tadi, lepas tu dia terpadam macam mana tau. Tak apalah, kita buat balik. So 32 base 7, 32, 7 kuasa 0, 7 kuasa 1. So hampa akan dapat 7 kali 3, 21 tambah dengan 2, which is 23. So betul lah 23. And then 221 base 4, hampa akan dapat 41. So apa yang T, kemungkinan T yang kita boleh dapat adalah kita kena try and error pula untuk semua ni. So disebabkan oktagon,
kita ada dekat kita punya calculator. So kita try dulu yang oktagon. So tekan base N yang nombor 3 untuk hampa punya calculator. Kemudian hampa tekan oktagon and then tulis 23. And then hampa tekan tag tu, hampa akan dapat 19. So dia 19 which is kurang daripada S dengan ni kan. So A salah. Tak 35 pula. So kalau 35 base 6, so 35 600 601. So 601 darab 3, 6 darab 3 18 tambah dengan 5, so kita akan dapat 23. So 23 salah lah. Tengok 203 base 5. So 203 base 5 123 lebih 500 501 502. 25 kali 2 sama dengan berapa? 50. 25 kali 2. 25 darab 2 tambah dengan 3. So kita dapat 53. Sebab 501 darab 0 kan dapat 0. So saya dapat 53. Okay, lebih. So kita pula yang 213. 4 ni. 213. 4 kuasa 0, 4 kuasa 1, 4 kuasa 2. So 4 kuasa 2 darab 2 tambah dengan 1 tambah 4 tambah dengan 4 tambah dengan 1 tambah dengan 4 tambah dengan 3. So kita akan dapat 39. So 39 ni kurang daripada 41. So jawapan kita adalah C, 53. Sama soalan yang ke-7. Antara berikut yang manakah tidak benar? So pihak berkuasa dengan cukai. A. Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Ni yang tak benar kan? So highlight sisi abad tahu kami lupa. Yang salah lah. Okay, so tengok balik. A. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, JKDM lah kan. Cukai jualan dan perkhidmatan. Ni betul. So jawapan dia salah lah. B. Majlis Pembandaran atau daerah. Cukai tanah. Salah ha. Majlis Pembandaran Mereka kutip cukai cukai pintu. So B lah. Kalau lembaga hasil negeri, okey, cukai pendapatan betul. Jabatan Pengangkutan Jalan memang kutip cukai jalan lah. Sebab nama pun jalan. So B lah jawapan dia. Tengok soalan yang ke-8. Arifah memiliki sebuah rumah kediaman di Kangar Jaya. Dia menerima bil cukai pintu daripada Majlis Pembandaran Kangar. Okey, cukai pintu. Diberi bahawa nilai tahunan ialah 6,440 dan kadar cukai pintu adalah 8%. Ingat kadar cukai dia tahunan tau. Maksudnya setiap tahun. So kalau dia minta dalam bulan, kena bahagi 12 lah. So hitung cukai pintu yang dibayar oleh Arifah untuk setiap setengah tahun. So setiap setengah tahun maksudnya apa? 1/2 tahun which is 6 bulan lah. So macam ni kita nak kira. Yang pertama kita kira dulu the total cukai bulan cukai pintu yang kita kena bayar. So 6,440 darab dengan 8/100. So kita akan dapat berapa? Guna kalkulator 6440 bahagi dengan darab dengan 8/100 ataupun 0.008 lah. So kita akan dapat RM515.20. Tapi ini adalah untuk setahun. So jawapan A salah. Kita kena bahagi dengan 2. So bila kita bahagi 2, kita dapat RM257.60, which is jawapan dia adalah B. Soalan yang ke-9. Darjah 3 menunjukkan maklumat kenderaan Firdaus yang ingin diinsyurankan di Pulau Pinang. Jadual 3 menunjukkan kadar yang dikenakan bagi 1,000 yang pertama daripada jumlah yang diinsyurkan bagi polisi komprehensif. So kita highlight siap-siap. Kita punya key point kat sini adalah polisi komprehensif. So jabatan itu jumlah yang diinsyurkan RM70,000 and then kapasiti enjin 25,000 cc and then NCE 25%. So kapasiti enjin kita yang kita akan gunakan melebihi 2,200. So kita ambil adalah RM370.60. So dia tanya apa? Hitung premium kasar. So macam mana kita nak kira premium kasar? Apa-apa soalan tak kira lah premium biasa, komprehensif ataupun pihak ketiga, wajib bermula dengan asas tolak dengan NCD. So NCD ni macam mana? NCD ni actually adalah asas dari NCD. Alright. So tengok kat sini dia bagi apa ni? Rumus mengira premium asas polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia ialah kadar bagi RM1,000 yang pertama tambah RM26 bagi setiap 1,000 atau sebahagian daripada itu bagi nilai yang melebihi RM1,000 yang pertama. So dia macam mana? Dia actually macam ni tau. Contoh lah, hampa nak buat premium komprehensif untuk RM3,000 ni contoh.
Sebab yang hampa faham. So, disebabkan RM3,000 and then RM1,000 yang pertama, which is RM1,000. Harga dia berapa? Harga dia adalah RM372. Ini contoh tau. RM372.60. So, kita dah baki berapa? Baki lagi RM2,000 kan. And then RM2,000 ni kita kena darat dengan 26. Tapi, adakah total RM2,000 yang darat 26? Jawapan dia adalah tidak. Kita kena ambil 2 sahaja darat dengan 26. Why? The reason dia adalah disebabkan bagi setiap RM1,000. Maksud dia, bila nilai dia RM1,000, kita tak ambil 000 belakang tu, kita ambil nombor di hadapan dia yang pertama. Sebabnya kita tahu dah dia memang RM1,000. Kalau lah kata belakang dia ni contohlah 300 je, baki dah contoh. So of course lah kita ambil 300 lah. Tapi sebabkan kita tahu memang nilai dia RM1,000 dan melebihi RM1,000. Contoh dah, kalau dah RM30,000 kan, so baki kita lagi RM29,000. So kita just ambil 29 je darab. Sebab kita dah tahu dah dia melebihi RM1,000, melebihi nilai RM1,000. That's why. Alright, so cukup je kat sini. Kita tengok pula dekat cara pengiraan untuk premium asas dia. So tadi dia cakap premium asas dia adalah berapa ni? RM370.60. So nilai asas yang pertama lah, pertama sama dengan RM372.60. So nilai premium asas yang kedua dan seterusnya adalah RM70,000 tolak dengan RM1,000. So kita akan dapat RM69,000. So tadi kami kata apa? Kita tak akan tengok nombor 000 dekat belakang ni. Kita hanya ambil nombor di hadapan dia sahaja. Sebabnya kita tahu dia melebihi RM1,000. So 69 darab dengan 26. Sebab apa? Tadi dia suruh kita darab dengan 26 kat sini. So kita darab. So kita akan dapat berapa? Guna kalkulator adik-adik. 69 darab 26. Kita akan dapat RM1,794. Alright. So now kita nak kira NCD pula. So macam mana kita nak kira NCD? Sebelum kira NCD, kita kena tambah balik dengan yang atas ni lah. So bila kita tambah, kita akan dapat 372 tambah 372.6. So kita akan dapat total dia RM2,166.60. Okay, ni adalah kita punya total premium asas. So macam mana kita nak kira NCD pula? NCD adalah asas darab dengan NCD. So 2166.6 darab dengan NCD adalah 25%. So darab 25 per 100, kita akan dapat RM541.65. So kita tolak yang ni dengan yang ini. So 2166.6 tolak answer, kita akan dapat 1624.95. So itulah kita punya premium kasar. 1624 bukan. Ni jawapan dia adalah di 1624.95.